Baik, kes itu adalah kes SPRM kan. Kes itu kes SPRM. Kalaupun terkait dengan KDN apa dia? Jabatan Immigration lah. Sebab kalau selama dia boleh bergerak dengan menggunakan pasport yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration, kat situ terkait dengan kita. Okey, saya diberi faham oleh Jabatan Immigration bahawa SPRM pernah mengangkat permohonan untuk membatalkan pasport individu tersebut, dan hal itu telah pun dilaksanakan oleh Jabatan Immigration. Okey, yang itu saya boleh sahkan. Okey, tapi oleh kerana kes ini adalah kes SPRM, saya percaya seperti dijelaskan dalam kenyataan Cik Datuk Kushairi, ya, tapi saya akan mendapatkan maklumat lengkap daripada semua pihak autoriti di bawah KDN, termasuk Datuk Seri IGP, Ketua Pengarah Immigration. Dua agensi ini penting. Kalau tujuan umpamanya individu tersebut sememangnya individu yang dikehendaki untuk tujuan siasatan oleh SPRM, jadi bagaimana dua agensi di bawah KDN iaitu Immigration dan Polis boleh facilitate untuk membawa pulang. Itu keutamaan kami. Saya akan berhubung nanti dengan Tan Sri Azam, ya, kerana pertama kali saya ingat pergerakan individu itu yang seperti mana dilaporkan dalam muka depan Straits Times. SPRM boleh request Interpol. Proses Interpol itu dibuat oleh polis. Itu prosedur dia. Kalau nak memasukkan nama seseorang dalam senarai Interpol, agensi macam SPRM ni kena buat melalui polis. Memanglah Interpol telah macam yang disebut dalam laporan media jugalah, seperti mana disahkan oleh SPRM. Cuma pendedahan yang dibuat oleh media itu adalah terkait dengan individu yang dikehendaki itu bebas bergerak. Jadi itu terkait dengan kita dari segi apa? Bergerak seorang rakyat Malaysia di luar negara mestilah menggunakan dokumen perjalanan yang sah. Baik, itu perkara pertama yang saya semak adalah apakah ada permohonan daripada SPRM untuk meminta Immigration membatalkan pasport. Jawapannya ada lah. Jadi ianya tak bercanggah apa-apa. Apakah notis pemakluman untuk memasukkan dia ke dalam senarai Interpol telah dibuat oleh SPRM? Telah dibuat. Seperti mana Tan Sri Razarudin sebut. Itu betul lah. Kiranya pasportnya dah dibatalkan? Sudah. Dia bergerak dengan pasport yang... Kita kena semak. Yang kita kena semak.